keburukan zina dan besarnya dosa zina sehingga boleh membawa kepada hukuman mati bagi orang yang berzina dalam keadaan dia pernah berkahwin. Hukumannya rejam sampai mati. Tuan-tuan, zina ni dosa besar ke dosa kecil? Dosa besar ke kecil? Besar. Dengar macam dia sebut dosa kecil. Terkejut. Dosa besar. Sebab tu Allah Ta'ala kata apa? Wala taqrabu az-zina. Jangan hampiri zina. Tuhan tak kata jangan berzina. Tuhan kata jangan hampiri zina. Maksudnya semua jalan yang boleh membawa kepada zina, kamu jangan dekat. Kalau kata jangan berzina aja, boleh dekat-dekat. Tapi dekat pun jangan. Kerana zina ni, dia punya tarikan sangat kuat. Sebab itu jaminan naungan Allah Azza wa Jalla di hari akhirat bagi lelaki yang diajak berzina tapi dia mengatakan saya takut pada Allah, disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Yang Nabi sebut dalam hadis kan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di hari kiamat. Tidak ada naungan lain pada hari tersebut di padang mahsyar melainkan hanyalah naungan Allah. Siapa 7 golongan tu? Nabi sebut 7 golongan. Salah satunya Nabi kata, wa rajulun da'athum ra'atun dhatu mansibin wa jamal fayaqul inni akhafullah. Atau kama qala. Seorang lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang ada kedudukan, ada kecantikan. Zatu mansibin wa jamal, ada kedudukan, ada kecantikan. Muka cantik, kan? Lepas tu jawatan besar. Dia kata kat kita, I nak you je. Dia tak payah buat apa-apa, tak payah bayar apa-apa, I nak you je. Macam mana? Boleh tuan-tuan? Pak Haji pun kata, kejap, saya istikharah dulu. Tak payah istikharah lah Pak Haji, ini zina. Kalau boleh kata kat dia, saya takut pada Allah, insya-Allah Allah bagi jaminan, Nabi bagi jaminan Allah akan bagi naungan di padang mahsyar. Hari di mana matahari sangat hampir dekat kepala. Masa tu kita dapat naungan Allah. Orang lain berpanah, insya-Allah kita akan dapat naungan. Kalau boleh buatlah. Ustaz boleh buat Ustaz? Saya pun belum tahu sebab belum pernah berada di situasi itu. Moga Allah jauhkan kita lah. Kan? Kerana kenapa dia punya ganjaran besar? Sebab dia punya tarikan tu sangat kuat. Kalau siapa boleh tahan, boleh remain bertakwa pada Allah dalam keadaan tidak ada siapa yang boleh menghalang dia. Dia boleh kawal diri dia, dia boleh kawal maruah dia. Maka pada ketika itu dia adalah orang yang baik, dia ada orang yang betul-betul bertakwa, akan dapat naungan di padang mahsyar. Hadis ini menceritakan tentang keburukan zina. Pertama, orang yang tak pernah berkahwin akan disebat 100 kali. Orang yang dah berkahwin kemudian berzina akan direjam sehingga mati. So, keburukan zina ni sangat dahsyat. Dan zina ni pun walaupun dosa besar, dia ada dia punya kategori martabat dia juga. Zina yang dosa besar yang paling rendah ialah berzina satu orang dengan satu orang, orang biasa dengan orang biasa, bujang dengan bujang. Tu pun dosa besar dah. Zina yang nombor 2, zina dengan pasangan orang. Zina dengan isteri orang. Sama ada zina dengan isteri orang tu yang lelaki tu suami orang ke ataupun bujang ke, ini adalah level yang lebih dahsyat daripada nombor 1. Kerana dia telah menceroboh hak orang. Dia telah menceroboh isteri orang. Zina yang lebih dahsyat daripada tu. Ada tak zina yang lebih dahsyat daripada tu? Atas lagi, level tinggi lagi. Ini kira
Neraka paling teruk lah kalau masuk. Ada. Dipanggil zinal maharim. Zina sesama mahram. Lagi teruk, lagi dahsyat. Sini disebutkan oleh para fuqaha. Ni level kategori zina yang teruk. Bukan makna, oh maksudnya adalah zina yang kurang teruk. Dah. Semua teruk. Kita sedang membandingkan dosa-dosa besar. Sehari salah sangka pula. Kan? Nah, ini semua dosa besar ni. Tapi dosa besar tu pun ada kategori-kategorinya. Okey.